SKI Limau telah diadakan pada hari ini dengan penyertaan lebih daripada 100 pelajar, guru dan staf sekolah. Aktiviti ini bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal serta memupuk semangat kesukanan dalam kalangan pelajar. Perlumbaan dimulakan seawal jam 7.30 pagi dengan sesi pemanasan badan yang diketuai oleh pasukan aerobik sekolah. Para peserta dilepaskan dalam beberapa kategori mengikut peringkat umur dan jantinam. Laluan merentah desa sejauh 4 km meliputi kawasan sekitar sekolah dan perkampungan. Menurut guru besar sekolah, Puan Ruzihana binti Abdul Ghani, aktiviti ini bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sihat tetapi juga memperkukuhkan hubungan antara pelajar, guru dan komuniti setempat. Tambah beliau, program ini turut mendapat kerjasama daripada pihak polis dan penduduk kampung untuk memastikan keselamatan peserta. Pada akhir acara, hadiah dan sijil penghargaan telah diberikan kepada pemenang dalam setiap kategori. Acara ini diakhiri dengan jamuan ringan yang disediakan oleh pihak sekolah. Demikian laporan mengenai Melintas Desa Sekolah Kebangsaan Air Limau. Berjumpa bersama guru JPK Koku. Apakah pendapat cikgu tentang kejohanan Merentas Desa Sukan pagi tadi? Pada pandangan cikgu, alhamdulillah, Allah izinkan pada pagi tadi cuaca kita agak cantik, tak panas. Okey, kejohanan Merentas Desa kita berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga tiada kecederaan yang serius lah berlaku terhadap anak-anak murid, anak-anak sekal yang menyertai pertandingan kejohanan Merentas Desa ini. Jadi semuanya berjalan dengan lancar dengan kerjasama guru-guru, kaki tangan sekolah dan juga AJK PIBG dan juga semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh anak-anak SKI Limau. Okey, cikgu berasa gembira dan terharu terhadap kerjasama yang diberikan. Okey. Terima kasih, Cikgu. Sekarang mari kita terjah johan kategori lelaki tahap 2. Hai Adam, bolehkah kamu kongsikan perasaan kamu setelah dinobatkan sebagai juara Merentas Desa? Perasaan saya gembira dengan settle lah. Dan bolehkah kamu nyatakan harapan kamu? Harapan saya nak menang dekat peringkat daerah. Terima kasih. Sekarang mari kita berjumpa dengan johan kategori perempuan tahap 2. Hai Amalia. Hai. Bolehkah kamu kongsikan perasaan kamu? Perasaan saya gembira dan terharu. Dan bolehkah kamu nyatakan harapan kamu? Harapan saya jika saya terpilih untuk mewakili sekolah peringkat daerah, saya akan membanggakan nama sekolah. Terima kasih. Sama-sama. Sebagai mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah menunjukkan semangat kesukanan dan daya juang yang tinggi sepanjang acara ini. Tidak kira menang atau kalah, yang penting adalah keberanian untuk mencuba dan usaha yang telah dicurahkan. Saya juga ingin menawarkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah, para guru, ibu bapa serta semua yang terlibat dalam menjayakan program Merentas Desa pada hari ini. Tanpa sokongan dan kerjasama anda semua, acara ini tidak akan dapat berlangsung dengan lancar dan meriah. Semoga program ini bukan sahaja dapat meningkatkan kecergasan fizikal,
tetapi juga memperkukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan kita semua. Dengan itu, saya akhiri ucapan ini dengan ucapan terima kasih dan tahniah sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.